kita taubat pada Allah, apa tanda taubat kita diterima? Betul-betul Allah terima tak taubat kita ni? Tengok 4 tanda ni ada tak kat kita? Yang pertama, jika dia sudah dapat mengawal lidahnya daripada berkata dusta, ghibah dan kata-kata yang tak penting bagi dia. Dulu cakap, ya Allah, mulut Masya Allah, tak ada insurans yang mulut. Ikut suka dia nak cakap apa? Kalau geruk tu pantang silap sikit, menyumpah serana orang ikut suka dia. Cakap maki hamun, cakap kasar, cakap tak ingat orang ni. Fitnah orang, ribah, mengumpat. Ada orang macam tu? Tuan-tuan, kalau Allah terima taubat dia, dia akan berubah jadi orang yang menjaga perkataannya. Yang kedua, dia sudah hilang rasa hasad, hilang iri hati dan dengki terhadap manusia lain. Tak ada lah. Dulu pantang tengok orang dapat lebih sikit, dia rasa iri, dia rasa dengki. Sifat mazmumah dalam hati dia. Tahu pasal apa ada benda ni? Pasal hati tengah tenggelam dalam dosa. Sifat mazmumah tak boleh nak keluar duduk kat dalam. Yang ketiga, yang ni boleh nampak jika dia telah menjauhi rakan taulan yang jahat. Tanda bahawa Allah ampunkan dosa-dosa dia, dia dijauhi daripada orang-orang fasik, orang jahat. Benda ni benda bukan buat-buat tuan-tuan, dia jadi sendiri. Waktu kita zaman-zaman dulu ni, orang Penang kata qoplah jingga. Siapa yang duduk sekeliling kita? Orang yang macam kita. Tapi bila kita nak berubah jadi baik, kita azam nak jadi baik, kita nak berubah, siapa yang duduk sekeliling kita? Allah akan gantikan sahabat-sahabat yang sesuai dengan keinginan dan jiwa kita yang kita nak buat. Ulama kata ada 11 tanda kesan daripada dosa. Dan salah satu daripada tanda kesan daripada dosa ni apa? Bila kita buat dosa, Allah akan jauhkan orang baik daripada kita. Lepas tu seorang lelaki dia pergi jumpa dengan seorang syekh, dia kata, "Syekh, tolong cerita saya, aku ni siapa?" Syekh tu kata apa? "Aku tak tahu kamu tu siapa, tapi kamu beritahu siapa kawan kamu, aku akan beritahu kamu tu siapa." Kita akan dipengaruhi oleh siapa yang duduk di sekeliling kita. Maka orang yang Allah ampunkan dosa dia, Allah akan susun kehidupan dia, yang duduk di sekitar dia ialah orang baik-baik. Dan yang keempat, yang terakhir, dia sentiasa beristighfar, menyesali dosa-dosanya yang lalu serta bersungguh-sungguh melakukan ibadat terhadap Tuhannya. Dia rajin istighfar lagi Allah ampun dosa dia, lagi dia minta ampun. Tahu pasal apa? Sebab hatinya dah bersih dan dia mula rasa dosa. Dulu hati dia tenggelam dalam dosa, dia tak berasa berdosa, sebab tu dia kurang istighfar. Tapi bila hati dah bersih daripada dosa, dah jernih dah, waktu tu setiap dosa dia berasa, dia rasa getaran. Maka dia banyak istighfar dan dia memperbanyakkan ibadat dia. Sebab apa? Sebab dia nak Allah ampunkan dosa dia. Makin bertambah ibadat, makin bertambah ibadat. Ni 4 tanda Allah mengampunkan dosa dan Allah menerima taubat seseorang. Tercatat dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Abu Layth As-Samarqandi rahimahullahu taala.